Sekarang ni, harga emas tengah tinggi, lebih baik kita pajak emas ataupun kita jual emas. Yang mana satu lagi terbaik? Tengok video ini untuk tahu jawapan dia. Pastikan like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Macam kita tahu sekarang ni harga emas tengah tinggi. So, kalau kita nak dapatkan duit hasil simpanan emas ni, kita boleh jual emas tersebut ataupun kita boleh pajak emas tersebut. So, yang mana satu yang lagi baik? Okey. Yang pertama, bila kita jual emas, emas tu bukan lagi milik kita. Tapi kalau kita pajak emas, emas tu masih lagi milik kita. Yang kedua, bila kita jual emas, kita akan terus dapat duit cash dan kita tak perlu bayar apa-apa lagi kos selepas itu. Tapi kalau kita pajak emas, kita masih lagi boleh dapatkan emas tersebut, tapi kita perlu bayar kos upah pada setiap bulan dan kita perlu tebus semula emas ni dalam waktu yang ditentukan. So, yang mana tu lagi terbaik? So, bagi tuan-puan yang masih lagi sayang emas tersebut dan boleh komit untuk bayar upah pada setiap bulan, boleh saja pajak emas tersebut. Tapi kalau tuan-puan rasa terbeban untuk bayar upah setiap bulan, sebaiknya jual saja emas tersebut dan boleh mula balik semula kumpul simpan emas tersebut. So tuan-puan, bagi tuan-puan yang belum lagi mula simpan emas, terus saja mula simpan emas hari ini. Klik saja link dekat profil saya, daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpan emas dengan serendah RM100. Atau tuan-puan boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.